Zeus nak buka outlet yang ke-1000 dan dia highlightkan seakan-akan dia nak tutup semua outlet dia lah. Tapi rasanya semua orang pun dah boleh agak, takkanlah Zeus nak tutup dengan pencapaian dia sekarang ni. Dia nak tutup tiba-tiba macam pelik lah kan. Tapi itulah, ada juga rupanya orang yang terscam dengan iklan yang macam tu. Tapi bukan itu yang saya nak cerita lah. Apa yang saya nak cerita, kejayaan Zeus ni bermula dengan dua kesan besar yang mana menyebabkan dia seperti seakan satu booster yang menyebabkan mereka berkembang dengan sangat cepat. Yang pertamanya disebabkan oleh COVID yang melanda negara sekitar 2019 macam tu. Dan ketika itu Zeus dah ready dengan model online business dengan menggunakan app Zeus yang mana yang kita pakai sekarang ni. Dan satu lagi sebab kesan boykot kepada Starbucks di Malaysia ketika itu dan sehingga hari ini pun. Kita boleh tengok laporan keuangan mereka kerugian hampir 2 tahun berturut-turut pada Berjaya Food yang mana memiliki Starbucks di Malaysia ni sebabkan boykot ni lah. Untuk apps Zeus pula, bila dah datang COVID ni, mereka terus lancarkan lah apa yang dah mereka rancang. Dan kena dengan masa pula, bila COVID mai, mereka terus launch lah. Sebab ketika tu ramai kena berkurung dalam rumah. Jadi apa yang geng-geng ketagih kopi yang tak ada kopi dekat rumah mereka order lah dekat Zeus ni dengan online. Yang mana ketika tu pula harga Zeus pula dia taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat. Dia di tengah-tengah di antara harga Starbucks dengan Kopitiam biasa ni. Jadi orang pun taklah ralat sangat untuk beli secara online dengan dia. Bila keadaan yang macam tu, ia menyebabkan marketing cost untuk Zeus pun berkurangan dan menjimatkan dia dalam masa yang sama menambah revenue dia lah untuk tahun tersebut. Tapi benda semua ni takkan terjadi jikalau fasiliti Zeus ni tak tersedia di setiap negeri di Malaysia. Kerana ketika COVID berlaku, boleh dikatakan di setiap negeri di Malaysia ni dah ada outlet Zeus. Dan ini memudahkan customer-customer untuk membeli apabila Starbucks diboykot dalam masa sama COVID melanda. Jadi memudahkan customer lah untuk dia beli produk Zeus ni secara online. Target Zeus memang mereka nak minum hari-hari, bukannya sebulan sekali. Dan kenalah dengan tagline mereka tu, a necessity not a luxury. Tambahan pula, mereka adalah company local dan memang rakyat Malaysia memang sangat-sangat kreatif. Mereka akan support mana-mana local company yang mana ketika boykot berlaku mereka ada option untuk membeli. Dan ini satu benda yang advantage untuk Zeus ketika tu. Hampa rasa kalau bukan sebab COVID dan boykot ni, agak-agak mereka akan dapat capai tak tahap yang mereka capai sekarang.